Tuan-tuan, tidak ada permintaan yang Allah tolak. Allah akan bagi pada waktu yang Allah nak, dalam bentuk yang Allah nak. Nabi Zakaria berkahwin, tak ada anak. 70 tahun Zakaria alaihissalam tak ada anak. Kita baru 15 kali. Sebab tu tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat sekalian, baca kisah para rasul. 70 tahun angkat tangan, ya Allah, tak ada anak lagi, ya Allah, rasul. Sehinggalah isteri Nabi Zakaria telah pun tua, Nabi Zakaria telah pun berumai, isteri Nabi Zakaria telah pun putus haid ketika itu. Nabi Zakaria masih mengangkat tangan, sedangkan tangan satu lagi memegang tongkat kerana tak mampu nak berjalan laju dah. Masih lagi angkat tangan, ya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Subhanallah. Pelik pemikiran para rasul. Ajaib baik sangka rasul dengan Allah. Ketika itu turun malaikat, wahai Zakaria, Allah akan memberikan kepada kamu Yahya. Zakaria kata, isteri saya dah begitu tua. Malaikat kata, bukankah kamu yang memohon dengan Allah? Bukankah kamu yang bersabar dengan dan redha dengan keputusan dan qada dan qadar Allah? Bukankah kamu yang berbaik sangka dengan Allah Jalla Jalaluh? Malaikat kata, Allah perkenankan permintaan. Subhanallah. Teruskan memohon, dan tanda Allah nak bagi permohonan itu, Allah akan gerakkan mulut dan hati kamu tiap hari. Tak pernah lupa